Bukan macam tu, Datin. Saya ni... Dah. Pergi rehat kat bilik belakang tu. Baik, Datin. Fatih, tadi ada ke bagi kari pak dekat Ustazah Hanan? Dah, Mak Su. Dia kirim salam. Waalaikumsalam. Ya. Dia ada bagi hadiah untuk Mak Su. Oh, ya ke? Ya Allah, buat susah je Ustazah ni. Oh, cantik je, bang. Tapi lekunya boleh dah buat pakai terawih. Ni, susah-susah. Fatih kahwin je lah dengan Ustazah Hanan tu. Kamu ingat Hanan tu anak kucing ke? Ya.